Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kita bersiaran lagi di Pantai Bumi Hijau, Sahabat Bernam, Selangor. So kita bersiaran di tapak camping. Sini adalah tapak camping. Okey, hari ni hari Selasa Selasa malam Rabu. Kita ada 4 family yang bercamping di Pantai Bumi Hijau, Sahabat Bernam. Ni keadaan suasana malam lah, suasana malam di bahagian tapak camping. Kat depan sana agak bising sikit sebab kita ada karaoke kita ada karaoke dekat bahagian depan. So kita nak minta pendapat sikit lah daripada abang-abang ni. Ada lima tu okey, potong je. Okay, Assalamualaikum cik. Saya masukkan kat YouTube saya buat konten sikit. So nak minta pendapat acik-acik semualah, apa komen kat sini. Angin kurang. Angin kurang Baik lah. Angin daripada Keluar asas semua ada. Fasiliti dia bagus lah. Fasiliti bagus Semua plug semua ada. Okey, semua ada. Kemudahan tu okey. So dari segi Lampunya ngam. lampu ngam tak terang sangat ke? Betul. Kalau terang sangat cabut je mental dia. Ada apa nama? Jaga je lah kan. Kita menjaga kan. Itulah jaga kebersihan kan. Kita orang camping ni memang ada disiplin dia. Memang kita bawa balik sampah semua. Ya betul. Semua yang mana tak tahu lagi tu kan, kena ikutlah macam tu kan. Ya. Rasa geng-geng hotel ni kira kebersihan jaga. Kan. Sampah kena jaga kan. Diorang bawa balik sendiri kadang buang dalam tu sampah. So dari segi bayaran okey tak macam ni? Bayaran kat sini? Sangat okey. Sangat okey. Berapa RM10 Oh, RM10. Boleh dinaikkan lagi pun. Tempat lain 60 90. Oh, tempat lain 60 90 kan. Yang naikkan tu bukan saya lah. Saya bagi konten je. Saya promosi ambil gambar, video, TikTok semualah. Yang bahagian untuk ambil bayaran apa semua ni koperasi, bukan saya. Koperasi. Tapi selesa lah memang Selesa Koperasi Hijrah Selangor. Dia ada komen kata okey mesti confirm naik lagi. harapnya tidak lah kan, sebab dia ada koperasi. Sebab dia bukan under private punya persendirian kan, dia koperasi. Biasa koperasi. Nama apa? YouTube Pantai Bumi Hijau Official. Dengan Facebook ada, TikTok ada. Lagi pun sini kan dapat bantuan banyak YB MD tadi datang kan. Itulah. Itu dia dapat membangun tempat tu. Yalah, itu hari pun Kamu jadi YB kat ni. kan, YB kan. Yang bersara. Yang bersara. Yang bersara tapi tetap bulan dia masuk okey lah. Okey acik-acik semua Terima kasih banyak bagi pendapat semua. Terima kasih, jumpa lagi. Okey. Alright, so ni lah pakcik-pakcik kita yang bercamping di Pantai Bumi Hijau malam ni. Diorang datang daripada Hutan Melintang. Okay, so dekat belakang ni kita ada lagi tapak-tapak kemah yang masih kosong. Ni hari biasa lah, hari biasa tak ramai orang. So kalau hari Minggu kat sini pack sikit lah. Okay, dan apa yang menarik dekat bahagian sini macam biasalah, macam video-video yang saya share sebelum ni, dekat bahagian belakang ni adalah tempat bercamping dan juga mancing. Jangan risau, kat sini kita ada sediakan plug point. Kat sini ada plug point, sebelah sana pun ada plug point. Okay, ada dekat bahagian tapak camping ni ada 5 plug point tak silap saya, yang tak perlu korang kongsi lah. Tak perlu kongsi. Setiap tapak ada plug point dia. Dan dekat bahagian belakang ni adalah tempat untuk memancing. Sini korang boleh memancing, boleh menjala siang-siang, malam-malam. Ni ada family juga yang tengah bercamping. Okay, so dekat bahagian belakang ni, view malam saya bawakan kepada korang semua adalah tempat untuk flying fox. Kat sini kita ada sediakan tong sampah juga. Pastikan korang buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Jaga kebersihan. Okay, sebab kat sini bayaran RM10 untuk tapak camping start bulan 8 ni. So RM10 tu korang kena jaga kebersihan lah. Sama-sama jaga kebersihan supaya pantai kita terjaga kebersihannya dan terpelihara keindahannya. Jangan risau, kat sini kita ada sediakan tandas juga. Tandas kat sini ada 5 pintu. Okey. Tandas ada 5 pintu, dan yang dekat sini adalah tapak camper van ataupun motorhome. Yang mana bawa camper van atau motorhome, korang boleh parking dekat sini lah. Kita dah sediakan 4 untuk van dan juga camper home kat sini. Boleh parking. Okey, dan dekat belakang ni macam biasa saya buat video sebelum ni juga. Ni adalah tapak untuk
camping dek yang putih ni untuk camping. Korang boleh pacak kemah atas ni. Belakang sana laut dah, pantai, korang boleh mancing. Okay, kat sini flying fox kita. Flying fox kita belum beroperasi lagi. Saya difahamkan kita tengah tunggu 2 kabin yang baru sampai. Okay, kita tengah tunggu kabin untuk kaunter pendaftaran dan juga untuk penyimpanan barang-barang keselamatan flying fox lah. So nanti kalau dah beroperasi flying fox ni, saya akan update dekat FB, TT dan juga YouTube. Okay, so apa yang menarik dekat bahagian belakang ni, korang boleh camping. Okay, camping dekat atas deck ni pun boleh. Siang, kalau siang dia panas sikit lah, kalau malam dia sejuk. Okay, so kita dah sediakan 1, 2, 3 tong sampah. Kita minta sangat-sangat kepada korang semua yang bercamping kat sini, memancing ke atau lepak malam-malam, sampah buanglah dalam tong sampah yang kita dah sediakan. Dan yang risau yang penting, dekat deck ni kita dah sediakan plug point. Korang boleh guna plug point ni. Bayaran RM RM10 termasuk dengan plug point. Okay, so dekat bahagian belakang ni, bila korang dah pacak kemah kat sini, oi, view malam lawa Serius, view malam kat sini sangat lawa. Okay, view malam sangat lawa. So bila dah pacak kemah kat belakang ni, korang boleh mancing terus, baling batang pancing. Hari ni air dah nak surut sebenarnya, tapi kalau air dia naik, pasang dia sampai atas batu ni lah. Okay, so belakang ni korang boleh memancing. Kaki-kaki pancing semua boleh mancing kat sini lah. Yang sana yang lampu-lampu tu kelong tempat mancing tidur sana. Tu kelong. Okay, ni van pakcik tadi itulah yang bercamping. Ni bahagian tapak camping area dekat bahagian belakang sekali pantai. Mbak Jalil, dari mana? Dah tutup kedai dah? Buat video jap Dah tutup dah. Okay, Mbak Jalil. Ni Mbak Jalil kita selalu datang pantai pagi, petang, siang, malam dia masuk sini. Kadang sehari sampai 2-3 kali dia masuk. Ni orang kampung kita lah. Okay, dan dekat bahagian belakang ni, ni masih lagi ada tempat area untuk bercamping lah. Sini pun boleh pacak kemah. Sini hot area yang mana bahagian sini adalah tempat yang menjadi rebutan untuk kaki-kaki pancing dan kaki-kaki camping. Sebab apa saya kata hot area? Sebab belakang ni sangat best. Dia redup. Kalau siang dia redup. Okay, siang redup, boleh mancing, boleh camping. Korang boleh terus mancing ke sungai ni. Dia dekat je. Boleh terus baling patah pancing kat sini. Okay, mancing ke bang? Dapat dah? Belum dapat lagi. Dari mana? Sabak je lah. Okay guys, okay, ada orang mancing malam ni. So kat sini, tempat deck ni korang boleh pacak kemah lah. Kemah nak mancing boleh. Okay, so kita tengok bahagian depan sikit lah. Depan sana, kalau korang datang pantai ni, depan sana kita ada gerai-gerai makan lah. Gerai-gerai makan, gerai-gerai minum. Tapi saya tak ke depan lah. Sebab sebelum-sebelum ni pun saya dah review bahagian depan tu, kedai-kedai makan semualah, tempat lepak semua. Dan sekarang jam pukul 10.30 malam masih ada lagi orang datang sini lepak. 10.30 malam masih ada orang datang sini lepak. Diorang suka lepak sini sampai pagi kan, sampai pagi 2-3 pagi. Kadang saya masuk sampai 4 pagi pun ada orang lepak sini kan, nak healing-healing katanya kan. So tempat sini sesuai untuk korang healing-healing lah. Dan jangan risau, dekat sini kita dah sediakan fasiliti seperti surau. Surau kita dekat depan sana. Surau kita dekat depan sana. Kita ada surau, kita ada kedai-kedai makan. Ni tempat korang lepak lah. Boleh juga nak pacak kemah kat sini pun boleh. Okay, cuma kat sini kalau hari siang ramai sikit lah yang lepak tepi-tepi pantai tu, tepi batu. Dia OOTD. Ramai yang OOTD kat sini sebab sunset dia kat sana lawa. Sunset dia lawa Dan lagi satu kat sini adalah sekarang dah jadi pot untuk diorang ambil gambar kereta OOTD. Parking kereta kat sini berlatar belakangkan flying fox. Okey, inilah persekitaran malam di Pantai Bumi Hijau dekat camping area. Belakang ni camping area ni parking. Kalau satu hari ni penuh parking ni. Jumaat satu hari sini penuh parking. Sini camping area. Boleh memuatkan dalam
30 ke 40 biji kereta lah kat sini. Okay, ni bahagian parking. Ni tandas, kita dah sediakan tandas. Lawa tau, view malam dia memang sangat lawa. Okay, depan sana gerai-gerai makan. Ada yang masih buka, ada yang dah tutup lah. Ni surau ni surau. Sebelah ni kita nak buat rumah rehat YB Rizam. Okay, YB Rizam kita, Adun Sungai Tawar. So sini pun korang boleh parking jugalah kat sini. Okay, boleh parking kat tepi ni. Okay, so tepi-tepi ni korang boleh beriadah lah, bawa family, bawa anak-anak korang nak main pasir ke kan. Main apa-apalah yang sesuai kat sini. Kat sini ada gazebo. Okay, so korang boleh ni view malam view malam di pantai. Depan tu tempat makan lah. Depan tu dekat sana kita ada sediakan kerusi batu, meja semualah untuk korang lepak makan minum, order kat kedai-kedai makan yang ada. Okay, ni gazebo. Gazebo dia siap buat pondok lagi. Tu surau kita surau kita cantik depan tu. Okay, ni tepi laut. Sekarang dia nak surut dah, nak surut. Okay guys, lawa view kat sini. View dia sangat lawa. Malam lawa lah, kalau siang dia padas sikit. Okay guys, so itu sahaja video untuk kali ni. Kepada korang yang nak bercamping di Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, korang boleh waste sahaja location Port Camping Pantai Bumi Hijau. Okay, waste sahaja Port Camping Pantai Bumi Hijau. Dan untuk proses camping kat sini korang tak perlu buat booking. Kita tak ada proses booking. Kat sini konsep dia walk in, first come first serve. Okay, siapa cepat dia dapat. So macam mana nak camping, datang je terus walk in. Pilih je mana-mana area tempat yang korang rasa okey, yang sesuai. Pacak je kemah. Nanti lepas pacak kemah, kita ada staff yang akan ambil kutipan bayaran RM10 untuk satu tapak. Okay, ada lagi yang tengah buat family bersantai kat sini. Okay guys, so itu sahaja video untuk hari ini. InsyaAllah nanti berkelapangan lagi, saya akan buat video santai-santai review dekat sekitar pantai ni. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.